Dia kata radio ni bosan, jadi dia nak upgrade kepada Android player macam ni. Hari ni ada satu Volkswagen Jetta, dia datang untuk tukar Android player tau. Mula-mula sekali kita akan rabakkan macam ni, keluarkan semua radio lama macam ni, dan wiring ni semua kita tanggalkan. Macam package ni dia dah siap sekali tau dengan kamera reverse. Kita dah kopakkan semua bahagian-bahagian yang perlu. Kita akan masukkan wire dan kita akan sorokkan sampai dia jadi kemas. Untuk Android player ni korang kena tahu tau, semua jenis kereta boleh pakai. Dia ada saiz 9 inci dan juga 10 inci. Bila korang tengok tu kan, dia nampak je macam serabut, tapi sebenarnya lepas dah siap memang sangat kemas. Untuk kamera belakang dia kalau korang tengok memang jelas tau. So lepas ni owner tak adalah risau kalau nak reverse kan. Macam bahagian dalam dia macam biasa, ada radio, ada player macam ni. Lepas tu ada, korang boleh gunakan waist tau kalau korang nak pakai. Untuk aku, kalau korang nak upgrade kepada Android player jenis yang macam ni memang sangat sesuai tau, sebab dia punya kualiti memang mantap. Macam korang kalau nak upgrade Android player, korang boleh contact kita dekat bio. Okay?